produk banyak-banyak pakai biar lagi cantik. Mungkin bagi orang lain benda tu biasa, tapi bagi saya sakit. Nama dia Arisa, muda lagi orangnya tapi tak ada confident untuk keluar sebab selalu ada yang tegur skin dia. Awak rasa Aina boleh bantu dia tak? Boleh je. Masa saya scan kulit Arisa hari tu, saya nampak Elisa mempunyai masalah cystic acne, parut gelap dan juga kulit dia sangat sensitif. Ini adalah berpunca daripada Arisa sendiri mempunyai alergik terhadap seafood, kekacang dan juga dairy product. Arisa juga dia kurang pendedahan mengenai penjagaan skincare rutin yang betul. Jadi, saya syorkan Arisa untuk pakai Aina Cleanser, Aina Cleansing Balm dan juga Aina Serum. Tapi kalau yang ada jerawat tu boleh ke guna cleansing balm? Sebab cleansing balm tu kan berminyak. Boleh je. Sebab apa? Aina Cleansing Balm ni dibantu untuk kurangkan pori tersumbat, untuk remove kita punya sunscreen, remove makeup dan juga disesuai untuk orang kulit sensitif, kulit berminyak dan juga kulit kering. Kenapa saya syorkan Aina Cleanser juga? Sebab dia gentle untuk kulit kita, dia tidak mengeringkan kulit dan juga dia boleh membersihkan kotoran yang tertinggal daripada cleansing balm tadi. Alah, awak tengok je lah gambar atas bawah ni. Ini hasil guna produk je tau. Selepas kulit Arisa kurang sensitif, saya syorkan pula untuk membuat treatment chemical peel. Chemical peel ni dia boleh mempercepatkan jerawat untuk kecut, exfoliate kulit dan juga dia boleh membunuh bakteria. Awak pun tengah down sebabkan breakout ke? Alah, janganlah sedih lama-lama. Arisa pun boleh berubah macam ni. Bye-bye. Awak boleh dapatkan skincare Aina melalui ejen kita atau boleh terus klik link di bio. Ada hadiah menarik tamu nanti awak.